Kepada pengguna kereta Proton X50 yang model baru, mesti anda tertanya-tanya macam mana kita nak padam lampu DRL ni. Yelah, kadang bila kita duduk dalam kereta ni nak relax-relax, nak tenang tanpa orang tahu kan. So kenalah padam lampu DRL tu betul. Jom Kimi tunjuk cara-cara nak padam lampu DRL X50 model baru ni. Okay, first kali anda kena pergi dekat setting. Lepas tu cari lighting ni. Kan sini kan, cari lighting, off headlamp. Nampak? Bila anda off, dia pun akan automatic off sekali. Nampak? Dia dah tak menyala. Jadi, bolehlah kita santai-santai duduk dalam kereta tanpa orang tahu yang kita sebenarnya ada dalam kereta ni kan? Kan senang macam tu. So, sekiranya manfaat video Kimi ni, mintalah anda komen jelas. Anda bagilah tap-tap screen dan juga share video Kimi ni. Mana yang belum follow Kimi tu, mintalah follow sekali. So, anda ada kereta lama nak trade in dan ingin memiliki kereta Proton yang baru, boleh kontak Kimi, nombor Kimi ada dekat bio. So, sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.